Ya otomatik dah. Dia mula-mula je. Nah. Boleh. Tak tahu kita ngaji macam ni. Jadi kalau tapi ya ni bang. Saya macam ni. Jatuh. Tu molek dah dia. Molek sikit. Tu. Tadi molek dah dia. Tu. Ini sikit. Situ ke? Ayo ni. Sini ada. Duduk sini. Situ. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitabi wa usulih wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Maka makna la ilaha illallah itu situ dah. Betul dah. Maka ini tafriq ni, saya nak mencabangkan lagi masalah. Setelah mana dia ayat dah bahawasanya teripung, makna terheret reti, terhambat reti, automatik faham maknanya. Tu akan segala makna sifat. Hak kita duk belajar dah hukum sifat. Mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah. Mesti sedia Allah, tentu tidak baharu Allah. Semuanya tu terheret reti, terhimpun mari akan segala semua makna kita duk mengaji dah sebelum ni tu oleh dua kalimah. La ilaha illallah, satu kalimah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimah yang kedua. Kalau gitunya hari ni nak menyata dah lah. Tu maka bermula makna bagi la ilaha illallah itu. Ini orang panggil makna mutabaqah, dia panggil. Makna mutabaqah. Ya kata dah itu. Makna ni ada tiga kan.
makna mutabaqah, makna iltizam, dan makna tadammun. Nah, maka makna la ilaha illallah itu khabar ialah tiada mereka, yakni tiada satu zat. Itu maksud tiada mereka ni, yakni tiada satu zat pun yang disembahkan dengan sebenar. Mana tidak ada satu zat pun yang kalau kita sembah dia tu kena, tepat, betul pada nafsil amri, pada realiti sengoti. Mana tu? Pada nafsil amri, yakni pada hakikat sengoti-ngoti, pada realiti sengoti-ngoti. Pada diri perkara. Nafsil amri ni terjemah daripada Arabnya pada diri perkara. Mana diri perkara ni mana apa? Nafsi mana diri, al-amri mana perkara, mana pada realiti lah. Terjemah zaman lain ingat, pada realiti sengoti-ngotinya. Tidak ada yang disembah, mana tidak ada satu zat pun yang disembah dengan sengoti pada realiti. Itu terjemah cara baru tu. Melainkan Allah. Itu. Apa maksud? Yani Allah sahajalah zat yang disembah dengan kena pada realiti sengotinya. Dah. Jadi kalau demo hak duk sembah selain pada Allah tu tak kena ke Tuhan sengoti tu. Tu ni. Tak kena ke Tuhan sengoti. Itu dah. Tak kena ke Tuhan sengoti. Itu dia panggil makna mutabaqah. La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin, atau la ma'buda fil wujudi illallah, atau la ma'buda fil wujudi, ataupun la ma'buda fil wujudi ay fi zihnil mu'mini au fi nafsil amri illallah. Itu lagi kita Arab sebut itu. Makna mutabaqah apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Yang itu terjemah, tidak ada Tuhan melainkan Allah tu terjemah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqi, tidak ada zat yang disembah dengan sebenar, dengan kena, tepat. Itu. Fil wujudi. Apa makna fil wujudi? Ai fi zihnil mu'mini, pada zihin orang mukmin. Dah. Au fi nafsil amri, atau pada realiti sengati. Tidak ada melainkan Allah, yakni Allah sahajalah zat yang disembah dengan kena, dengan tepat, dengan sebenar pada zihin orang mukmin. Itu dah. Kena kata zihin orang mukmin. Zihin ni makna kepala otak, fikiran, pemikiran orang mukmin. Kalau zihin orang kafir tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab pada zihin, pemikiran, fikiran orang kafir ni ada tak Tuhan lain pada Allah? Ada. Tuhan lain pada Allah tu ada pada zihin orang kafir. Maka tak sah dikembalikan fil wujud itu ai fi zihnil kafir atau fi zihni kullil insani, tak sah. Kena kata fi kulli zihnil mu'min atau fi zihnil mu'min gitu ya. Pada fikiran orang mukmin. Itu. Sebab pada fikiran kita orang mukmin ada lagi tak selain daripada zat Allah kita sembah tu kena? Tak ada. Hanya zat Allah saja yang kita sembah tu tepat, betul, kena. Itu dah. Jadi la ilaha tu nafi manfi dia panggil. La nafi, ilaha manfi. Illa tu ada tu istisna dia panggil. Allah tu isbat. Kita isbat ataupun mustasna minhu, yang dikecualikan daripadanya, daripada ilah yang dinafi tadi. Jadi la ilaha, tidak ada Tuhan, makna tidak ada zat yang kita sembah dia tu dengan tepat, dengan sebenar. Itu kita nafi Tuhan yang sebenar dah tu. Kan nafi Tuhan yang sebenar dah. Tak ada Tuhan yang sebenar ni. Tapi tak termasuk Allah. Ni. Tapi tak termasuk Allah. Lama ngak Allah pun nafi juga tak ada. Kafir lah dia kata. La ilaha, tidak ada Tuhan yang sebenarnya. Allah pun tak ada dah. Allah kita tak nafi. Sebab apa tak nafi? Dalilnya awak mari illallah. Illallah tu nak menunjuk kata bahawasanya Allah lah satu-satunya ilah yang hak, ma'bud yang hak, yang kita tak nafi sejak di awal lagi. Gitu. Jangan kata la ilaha, tak ada Tuhan yang sebenar. Tak ada semati. Tak adanya Allah. Tak ada belaka. Illallah. Barulah adanya Allah. Kafir batu mukmin. Kafir batu mukmin. Jangan. Tu. La ilaha, tidak ada Tuhan yang sebenar. Bukan Tuhan yang palsu. Sebab tu tak boleh kata
Tidak ada Tuhan. Mana? Tidak ada Tuhan orang Hindu, tak ada Tuhan tu. Berala ke, dewa ke, gapo ke, tokong untuk pekong ke. Tak kena tu. Ilah di situ bukan nafi Tuhan yang tak sebenar. Ilah situ nafi Tuhan yang sebenar dah. Tapi tak termasuk Allah. Ghairullah. Lain pada Allah. Ada tak Tuhan yang sebenar lain pada Allah? Tak ada. Maka kalau kita nafi betul tak? Betul. Ada pun kalau kita kata tak ada Tuhan, tok pekong, berala, hok duk sembah oleh orang kafir tu tak ada. Tak betul tu, tak ada. Tak ada apa nu patukih ada tu. Nah, Kelantan tu. 3 ekor tok ni. Hok besar lah tu. Nah, hok duk cacah, hok berdiri tak duduk-duduk, hok duduk tak tidur-tidur, hok tidur tak bangun-bangun. Kata tak ada mana? Ada tu. Tak sah benda ada, kita kata tak ada. Lagi pula benda tu bukan Tuhan yang sebenar sejak dari awal lagi. Nah, tok pekong berala tu Tuhan ke? Bukan. Ada ni. Maka tak sah kita nak nafi benda ada. Satu. Kemudian benda ada tu pula bukan Tuhan sejak dari awal lagi. Tok pekong berala batu tu makhluk tu. Kalau kita kata tidak ada Tuhan hak disembah oleh orang kafir tadi tu, tok pekong berala, melainkan Allah. Berat tu. Maknanya Allah Tuhan hak tak sebenar hak ada. Berat tu. Sebab apa? Sebab illa situ tu illa muttasil. Illa di situ orang panggil illa muttasil, bukan illa munqati'. Apa illa muttasil ni? Ialah benda hak sebelum daripada illa dengan selepas daripada illa tu benda hak sama. Itu ni. Kalau illa munqati' tu barulah hak selepas daripada illa tu lain daripada hak sebelum daripada illa. Sedangkan hak belum daripada illa ni benda hak sama ya selepas daripada illa. Allah tu Tuhan hak sebenar. Hak ada bukan hak tak ada dah. Itu ni. Hak kita kata tak ada Tuhan hak sebenar. Tak ada tu hak mana? Hak lain pada Allah. Allah kita tak nafi sejak di awal lagi. Dalilnya mana? Illallah, melainkan Allah. Apa mana? Yani Allah saja Tuhan hak sebenar hak ada. Tuhan yang sebenar hak ada hanya Allah saja. Yang lain tak ada. Itu makna gitu. Jadi kalau kita kata la ilaha, tidak ada Tuhan, mana? Tok pekong. Tuhan tu tak kena tu. Nak nafi benda hak ada tu tak boleh. Benda ada. Kata tak ada mana? Tak ada kau berala. Ada berala tu. Jadi kalau kata tak ada berala, tak ada tokong, tak ada. Tu bohong. Dia panggil benda ada, kita kata tak ada. Bohong dosa. Lagi pula tok pekong berala tu Tuhan tak? Tak sejak dari awal lagi makhluk. Maka tak sah kita nak kata benda hak tidak Tuhan tu Tuhan. Tak sah lah. Tuhan pada pelesu. Tuhan apa pelesu? Duit tapi pelesu. Duit apa pelesu? Tu. Lagi kalau kita kata la ilaha tu nafi Tuhan tak sebenar, maka membawakan isbat Allah Tuhan tak sebenar ada. Lagi parah. Sebab apa itu? Sebab illa pada kata illallah tu illa muttasil, iaitu belum daripada illa, benda hak belum daripada illa dengan hak selepas daripada illa tu benda hak sama. Allah Tuhan sebenar tak? Tuhan sebenar. Ilah tadi Tuhan sebenar tak? Tuhan sebenar. Apa kata kita nafi? Nafi selain pada Allah. Allah kita tak nafi. Dalil kita tak nafi. Allah sejak di awal kita kata la ilaha tu illallah. Illallah tu dalil kata kita tak nafi. Allah tu ilahun haq, ma'budu bihaq, yang sebenar yang kita isbat. Itu maksud kita dah. Habis. Itu orang panggil makna mutawaqah. Dan lazim daripada demikian itu. Ini makna lazim pula ni, makna iltizami. Tu bila sebut kata Tuhan hak sebenar. Lagu mana Tuhan hak sebenar? Lazim daripada Tuhan hak sebenar tu dia bersifat dengan sifat ketuhanan. Hukum ketuhanan. Mana hukum ketuhanan? Istighnahu an kulli ma siwahu. Itu. Waliftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Satu zat yang nak mengaku dia Tuhan, mesti ada hukum ketuhanan. Mana hukum ketuhanan? Dia tak berajak gapo-gapo, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Itu. Dia sendiri lepas serba-serbi daripada benda lain selain daripada dia. Selain daripada dia tu semua tak boleh lepas dengan dia belaka. Tupu ke dia belaka.
nak kelip mata, nak gerak, nak dia, nak nyawa, nak ketung, nak gapo sekalipun tak boleh lepas dengan dia. Satu zat tu ada lagu tu Tuhan. Tu ni. Pas zat mana lagu tu? Cuba tengok lagi. Ada tak? Nah, berala. Dia tak lepas kau apa. Nak ada dia pun orang hak duk buat dia. Orang hak duk tukar hak duk pahak dia. Dia jadi berala. Pas dia lepas dia sendiri tak lepas daripada orang lain. Nah, pas orang lain lepas dak lepas banyak tak ada nak minta izin lagi. Dia nak berak. Kau kan? Minta izin dengan berala dulu nak berak kata. Kalau tidak berala tak ui kat, lekat tahi tak ada tubik gitu ke? Ndak. Patut Tuhan kau berala? Ndak. Nak cari ke apa? Ada tak dua perkara tu? Kalau tak ada bukan Tuhan. Kalau ada, ni Tuhan. Maka Allah lah hak lagu tu semati. Tu. Tengok dah. Dan lazimlah, mestilah, tetaplah daripada yang ini dari kerana demikian itu. Tu demikian mana? Demikian yang disembah dengan sebenar tu. Yang diibadatkan dengan tepat, dengan betul tu. Bahawasanya la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Ini dia panggil makna lazim pula. Kalau tadi makna mutawakah, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, au la ma'buda fil wujudi illallah, au la ma'buda fi dhihnil mu'min illallah, au la ma'buda bihaqqin fi nafsil amri illallah. Itu dia panggil makna mutabaqah. Ini pula makna lazim. Itu makna lazim dia panggil. Artinya artila mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Apa arti dia? Tiada yang terkaya. Ibu buh terkaya makna yang tiada yang kaya. Yang terkaya yang kaya boleh berlaku, tapi nak maksudnya ghina mutlak. Dia panggil ghina mutlak, mana yang kaya mutlak. For kita ni sebut kita orang kaya, orang tu orang ni, orang tu agniya, orang tu orang kaya. Kaya kita tu kaya bil qaid. Kaya kita tu dengan kait. Kaya dengan sebab apa? Kaya dengan sebab banyak harta, banyak rumah, banyak pitih, banyak tu kaya kait tu dia panggil tu. Tu cuba hilang orang panggil benda banyak tadi. Kaya lagi dah. Ndak lah. Kaya kait lagu tu bukan kaya sebenar. Kaya bohong tu. Tu sebab tu Nabi kata lah hadis nah. Laisal ghina an kasratil 'ard walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya tu ialah banyak harta, tapi kaya sengoti tu ialah kaya jiwa. Itu. Mana kaya jiwa mana? Tak ada berajak selain daripada Allah. Tu. Hati dia tu napah demi napah ingat ke Tuhan semua. Berajak ke Tuhan semua. Tak boleh lepas dengan Tuhan semua. Maka tidak menyia-nyia dia satu napah pun dengan Allah Ta'ala. Mana 124,000 sehari semalam kita duk napah ni. Ulama kata dalam kitabnya 124,000 napah. Itu tidak disia-siakan oleh orang kaya yang sebenar-benar kaya dengan perkara-perkara yang kelalaian dengan Allah Ta'ala. Tidak. Satu napah pun tak. Maka senantiasa napah dia seduk, napah dia hembuh, senantiasa dia curahkan di dalam ketaatan kepada Allah. Itulah orang kaya sungguh. Tu kita duk bayar kaya ni kak. Kereta 4 buah, 10 buah. Rumah banglo 10 tikar. Pakat tindih-tindih atas bahu, atas belakang lagi tak cukup pingat nak letak. Tu. Harta juta-juta. Itu bukan kaya sungguh. Tengok apa korun. Korun kaya tak? Kaya kalau kira kan. Dan tidak ada seorang manusia pun hijau semalam leninya boleh kejar dengan kekayaan korun. Tak ada. Kerana korun tu kaya semua ngoti. Tu kaya sungguh dia. Ya asalnya nak murid Nabi Musa tu. Korun tu. Dia minta dengan Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, tolonglah doa ke Tuhan biar aku kaya. Jadi kalau hamba kaya, hamba boleh tolong. Awak pondok itu ni. Awak comel sikit musalla kita duduk ngaji ni kena. Hamba boleh tolonglah. Takdir tu yang kaya sungguh. Nabi Musa berdoa. Bila kaya lama kelamaan tinggal mengaji.
Mula seminggu 2 kali. Lepas tu seminggu sekali. Pas bulan sekali. Pas tahun sekali. Pas tak hari dah ngaji. Hari sibuk. Sibuk tak sibuk. Nak draw duit dia saja tu. Nah. 100 ekor uta kena pikul kat kredit dia. Kata ni, koci bank dia tu. Kat kredit bank kita lah ni kan. Diperbuat daripada emas. Koci saja tu emas. Kok bagi dalam khazanah dalam bank tak tahu gapo yang uta. Nah, kaya sungguh. Pas jadi mana? Selok belaka masuk le bumi kan. Ngatas kereta tak ada belaka. Tu. Dalam Quran cerita ke? Satu hari korun keluar. Di atas kaum dia. Nah. Wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Nah. Satu hari korun keluar. Di atas kaum dia dengan bagai-bagai perhiasan melenggai-lenggai tunjuk depan kaum dia. Pas kaum dia kata kan? Allah ya laitana. Ui celakanya kita, ruginya kita. Apa hak Tuhan beri kepada korun ni kita tak dapat. Ya sungguh. Jadi zaman lah ni kalau orang duk tunjuk kekayaan dia kat Facebook apa tu sakit baki perangai korun. Nah, korun modern zaman lah ni. Pas orang hak titik dia pula tengok tak kalau aku kaya apa dia. Hak tu anak beranak hak pengikut korun zaman dulu. Timbul lagi lah ni. Tu. Cari dalam Quran ada ayat cerita pasal korun tu. Tu perangai korun. Pas duk mana korun lah ni? Apa gerah duk dalam tanah lah ke? Tapi kayanya dia sampai setiap orang jumpa harta bawah tanah semua panggil nama harta dia lah kok. Harta korung. Jumpa di Subang Bestari harta korung. Pada korung mampu Mesir. Nah, harta dia pas Subang Bestari kalau orang gali jumpa bawah tanah harta kau jumpa harta karung harta karung tu korung lah. Nah, jadi bagi orang hok sungguh sangat kerja ke dunia tu tanya dia demo ni surah tak je tengok, ngaji tak tahu lepas kau duduk berdoa. Duk kejar gapo sehari-hari lupa aja ni. Kejar kau kaya, kejar kau dunia, kejar kau harta. Tanya dia boleh tak setara korun kaya? Kalau tak boleh tak sah ni. Kalau boleh setara korun pun, tengok korun duk mana. Nah, untung dah? Tidak keuntungnya, kerugian. Maka sebab tu Nabi kata laisal ghina an kasratil ard. Bukanlah kaya tu kerana banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi ghina, kaya semati-mati itu ialah kaya jiwa. Itu ni. Tu patu Tuhan kaya dengan makna tak berajak gapo-gapo. Itu makna kaya mutlak dia panggil. Ghani mutlak. Bukan kata kita duk semaya, duk puasa, duk zakat, duk haji, duk sedekah, duk buat baik, duk taat perintah dia ni jadi gagah dia. Jadi untunglah ke dia Tuhan. Dah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, yang guna syukur makna sarraful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajli. Itu yang syukur. Guna perkara hak Tuhan beri ni mengikut apa hak Tuhan perintah. Itu yang syukur. Siapa bersyukur? Fa innama yashkuru li nafsihi. Sesungguhnya syukur dia tu untuk diri dia. Kita duduk semaya puasa gapo tu untung ke kita, bukan untung klik Tuhan. Tuhan tak ada ambil keuntungan. Wa man yakfur fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa hak kufur dengan nikmat Allah Taala, maka Tuhan ghaniyun, terkaya. Itu makna kaya. Terkaya Tuhan. Apa? Tak berajak gapo-gapo. Jadi kalau orang tu lemah semangat nak sembah Tuhan, nak juruh ke Tuhan, nak ibadat ke Tuhan, kata Allah dah aku nak taat perintahmu Tuhan. Tak ada gapo pula aku nak lawan hakmu. Tak ada gapo Tuhan. Tak ada ugi gapo balik Tuhan. Bukan kata Tuhan, janganlah lagu ni sia ke saya. Bukan Tuhan lagu tu dia. Tu orang bagi makhluk tu lagu tu. Berajak ke kita. Dah, Tuhan tak berajak gapo. Hatta wala iyadu billah sebuti bumi ni kafir habis licik pun Tuhan tetap Tuhan. Tak sengit sikit pun, tak berganjak sikit pun ketuhanan Tuhan. Itu. Tu tak apa kita. Kalau raja habis rakyat jelata pakat lawan dia belaka. Berganjak dah. Berganjak rebah. Sudah kelisah dah lah. Tu. Sebab itulah raja ke menteri ke gapo ke wak kerja semua ada keuntungan balik dia belaka. Tu tabur gapo buat gapo ada nak pergi selamat orang banjir pun penuh perahu dia tu dengan nak tu ni.
dengan kameraman, dengan wartawan, gapo tak tahu nak sumbat mana orang banyak. Memang ada keuntungan berlaku, publicity. Nah, nampak dia baik, buat kerja gapo. Tu nasihat. Ada tu ni. Mari gapo duit kau gapo ke plekat kau ke sarung kau gapo. Undian boleh. Ada keuntungan nak klik balik dia. Gharak dia panggil. Patu hai buat kerja gitu ah. Suruh maya, suruh puasa, gapo segala benda hak dia buat atas kita ni, ada keuntungan klik ke Tuhan? Dah. Pas sia-sia. Dah. Kita manusia buat gapo ada nak gharak belaka tu. Nak yang rajin sangat main mengajar masjid tu seorang ni. Ada gapo ni ustaz ni? Ada lah. Ada lah salah garuk lepas tu. Ada gharak tu. Ada tujuan tu. Betul tak? Tu. Kalau tak ada gharak sia-sia kita buat kerja. Betul? Tuhan tak ada gharak pas sia-sia ke? Tidak. Sia-sia pun tak, gharak kembali pada Tuhan pun tak. Lepas tu semua perbuatan dan hukum hakik Tuhan ada hikmat berlaku. Sebab apa? Sebab Tuhan terkaya. Itu istighna. Itu dah. Artinya la mustaghniyan an kulli ma siwahu, tiada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Apa makna? Yang tidak ada satu zat yang tak berajak gapo-gapo. Itu maknanya yang terkaya. Mana terkaya sini makna tak berajak, la yahtaj. Itu makna terkaya. Wallahu huwal ghani. Sesungguhnya Allah itu kaya. Apa kaya? Kaya mutlak, ghani mutlak. Apa nak kaya mutlak? Tanpa qaid, bila qaidin. Artinya tak berajak gapo-gapo. Kalau kaya macam kita ada harta banyak, ada duit banyak, piti banyak, tanah banyak, itu kaya bil qaid. Bila hilang gapo hak banyak ada tu, tak ada lah kayanya. Dulu mula ni kaya, tapi tak ada gapo dalam ni. Ada ni. Yang habisnya kau cucu cicit dia belaka dah getanya. Nah, dulu ni enggak, you tahu lah. Lah ni, alah naik motor pun nak cabut tayar-tayar. Nah, apa jatuh bengkerak nyanyi ke dia. Kaya lagi. Dah bekas kaya. Bekas pun tak sebut. Nah, jatuh miskin panggil tu ni. Tu apa kedana dah orang panggil. Nah, tu kaya kita. Kaya kita bil qaidi dengan qaid. Kaya apa? Banyak harta. Hilang hak banyak tu tak kaya adalah kita ya. Pas Tuhan kaya gitu. Bukan. Kaya Tuhan mutlak. Apa? Tak berajak gapo-gapo. Itu. La yahtaju. Itu mana? La mustaghniyan an kulli ma siwahu. Terjemah Melayunya, tiada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Maknanya apa? Tak ada satu zat yang tak berajak gapo-gapo. Apa makna tak berajak gapo? Lepas sebuah serbi daripada benda lain. Itu mana? Lepas sebuah serbi. Dia nak gapo, dia buat. Tak ada kena hitung kita. Nah, tak ada kena jemuk kira kita. Ini nak gapo dia buat. Nah, tidak kata setuju tak nak banjir hari ni ni. Makhluk kata manusia, jangan lagi tu hamba nak pergi banjir ni. Jangan lagi tu tak boleh ke? Tak boleh. Biar hamba tak buat. Tu kan lagu tu. Bukan tu lagu tu. Dia tak ada jembut kira kita. Nah, dia tentu siap-siap dah. Pada tarikh ni sekian ni tofel, ribut, tsunami, gempa bumi, banjir, kau gapo, buat tanah runtuh, kau gapo. Dia tentu siap dah. Tak ada jembut kira kita. Tu lepas tu lepas. Ni. Tu. Fa'ilul mukhtar. Fa'alul lima yuri. Tuhan buat gapo hak dia nak. Dia tentu. Bebas. Sebab tu tak boleh kata Tuhan wajib buat benda baik atau terlebih baik macam Fuq Mu'tazilah tak boleh. Mu'tazilah kata Tuhan wajib buat benda baik atau terlebih baik pada hamba dia. Tak kena tu. Kalau wajib dengan makna wajib akal, maknanya tak ada lah orang miskin, orang sakit, orang susah ke apa. Wajib akal ni benda hak tak terima nak kata tak ada. Benda tentu ada. Nah, kalau kata wajib syarak atas Tuhan kena buat benda baik atau terlebih baik, solah dan aslah pada makhluk. Artinya tekanan tu, tekanan. Nah, macam kita kena maya. Tekanan tu. Tekanan. Bagi orang yang tak biasa maya lah tu ni. Allah maya pulak dah tu ni. Tekanan dah. Tu sebab tu kata taklif, hukum taklif. Ilzamu ma fihi kulfatun. Memperlazimkan benda yang ada padanya itu keberatan. Wajib. Berat Berat mana orang dak maya subuh, dak maya zuhur. Subuh berat kali. Wakak kau tu boleh agak mo nak kat selimut. Haslah. Lah berat. Tekanan dah. Tekanan.
Oh, sani bangun ngori isyak dah. Nak maya pula. Tu dah tengok. Mecok. Berat. Kalau Tuhan wajib buat benda baik dan terlebih baik pada makhluk dengan mana wajib undang-undang, wajib syarak. Mana Tuhan tekanan. Nak buat Tuhan tidak neraka mu Tuhan. Gitu lah Tuhan. Tak lepas Tuhan lagi tu. Wa man yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa al adaba. Siapa yang i'tikad kata wajib Tuhan buat benda baik atas makhluk dia, maka dia jahat adab dengan Tuhan. Jahat adab. Seolah-olah dia kata Tuhan bukan Tuhan. Apa? Tak lepas dengan makhluk. Mana kena buat baik, terlebih baik. Dah. Tuhan terkaya dengan mana tak berajak gapo-gapo, dengan mana lepas sebuah serbi. Itu. Ni nak apa dia buat? Marah tu dah ni. Nak apa dia buat? Tak ada berjemuk kira dengan kita. Tu lepas Tuhan dia tu, mana lepas. Dah. Satu aku tu. Ni dia panggil ambil hukum ketuhanan. Hukum ketuhanan. Wala muftakiran ilaihi kullu ma'adahu, dan tiada yang berkehendak dengan mana berhajat. Berkehendak mana tiada yang berhajat kepadanya, kepada zat yang terkaya tadi, oleh tiap-tiap barang yang lainnya, barang yang lain daripada zat yang terkaya tadi, melainkan Allah. Mana Allah lah satu zat yang tak berajak gapo-gapo, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Itu Itu. Itu hukum ketuhanan tu. Istighnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Itu dah. Hukum ketuhanan dia panggil. Mana satu zat yang nak mengaku dia Tuhan, mesti teripung dia dua perkara. Mana? Dia sendiri tak berajak gapo-gapo, lepas sebuah serbi daripada benda lain. Benda lain walaupun sebutir zarah, walaupun sebutir kumel, walaupun sekelip mata, walaupun ketuk sedah. Tak itu ni. Ikut gapo? Sebut benda lain tu gapo? Nak jadi angin tu baik, atau nak jadi ekor sejuk, tak kira gapo nak cerah. Semua sekali benda lain pada dia, semua tak boleh lepas dengan dia berlaku. Kalau ada zat lagu tu Tuhan. Tu Tuhan. Ulama reti ambil hukum ketuhanan, kata lagu tu ambil di mana tu? Bukan dia ambil di falsafah Yunan, bukan. Dia nak kata ngaji sifat 20 ambil di falsafah Yunan. Berat tu. Aflatun, Aristoteles, gapo semua. Tu orang reti Tuhan belaka tu. Pluto. Aflatun tu Pluto ni. Pluto. Bukan ambil di Aflatun, Aristoteles, bukan. Ambil di Quran. Quran tu sendiri kata, wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Aidah. Allah lah zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain, dan kalian semua tak boleh lepas. Antumul fuqara, iftiqaru kulli ma siwahu ilallahi ta'ala. Kalian semua tak boleh lepas dengan Tuhan. Itu Allah cerita dia lagu tu. Tu dah masuk waktu dah. Azal dulu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Mana dah tadi? Tu. Jadi bila Allah Ta'ala sendiri kata dalam Quran, nah, wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Atau dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala kata ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dalam ayat lain tu dia kata ya ayyuhan nas, hey nasia. Tu biasa kalau sebut hey nasia ni tujuh ayat tu bercara tentang bahasa usuluddin. Kalau ya ayyuhalladzina amanu biasanya ayat tu tujuh bahasa syariatuddin, syariat. Dah orang beri dah cara syariat. Kalau ya ayyuhan nas biasanya cara tentang usuluddin. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Hey nasio tak kira Melayu ko Cina ko India ko Arab ko Korea ko Jepun ko na sia boye mana Jawa mana Minangkabau mana Bugis mana. Hey nasio. Itu inna khalaqnakum, aku kami hak buatmu. Itu tu bab usuluddin kan, kami hak buatmu, kami hak ciptamu. Khalaqa artinya min adamin ila wujudin, daripada tak ada pada ada. Tu bicara tentang akidah tu. Sama ke ya ayyuhan nas, hey nasia, antumul fuqara'u ila Allah, kalian semua ni tak boleh lepas dengan Allah. Tu fuqara, iftiqar. Itu dah iftiqar. Itu Hasdi kata iftiqar. Tu nasia juga iftiqar dak. Kenapa dia suruh kada nasia? Kerana nasia adalah tempat khitab hak paling utama sekali, kerana dia mukallaf. Nah, tu bukan hanya nasia hak tak boleh lepas dengan Allah. Semua makhluk. Nah, lapu ko ekor ko kipas ko apa, makan ni ko nasi ko apa saja tak kira. Sebutir kumis, sebutir zarah, nah, seekor lalat, semua makhluk. Sebut kata benda kena jadi makhluk. Sebut kata alam masih wallah, lain pada Allah. Semua tadi itu fuqara'u ilallah, iftiqar pada Allah, fakir pada Allah. Apa? Berhajat dengan makna tak boleh lepas. Tu dah.
Sebab dia kata berkehendak dengan mana berhajat, tak boleh lepas. Itu mana? Apa makna berhajat? Tak boleh lepas. Sebab kalau kita berhajat tu rasa lagi kita tak berhajat ke Tuhan. Sebab apa? Tak ada apa-apa gapo hajat. Bila time rasa berhajat? Time semaya hajat. Time rasa berhajat gak Tuhan, ya Allah dululah, ya Allah aku berhajat kamu, hajati kasih. Hajat aku banyak itu Tuhan. Time bila rasa berhajat? Time semaya hajat. Sebab tu kata berhajat ke Tuhan dengan mana tak boleh lepas. Sama ada kita berasa berhajat ke tak berhajat, tak usah bercara. Sebab kita ni bukannya duk berasa berhajat semua. Tanya semaya hajat baru rasa berhajat ke Tuhan. Tapi kalau orang tu, orang panggil orang yang benar-benar sedar antara dia dengan Tuhan, maka dia senantiasa rasa bahawasanya dia ni tak boleh lepas dengan Tuhan. Nak napah, kau nak menyawa, kau nak batuk, kau nak ngatuk, kau nak tidur, kau nak jaga, kau gapo nak gerak, nak dia, nak gau, tak boleh lepas dengan Tuhan. Itu orang panggil orang tasawuf tu, orang wali tu lah gitu. Dia usaha pula di atas tauhid tadi. Tauhid tu orang panggil ngaji hak nak pegang. Kemudian atas tauhid hak nak pegang tu, dia mujahadah pula nak rasa, nak kecap. Zauq. Sebab tu kata Syekh Ahmad Dardi Al-Azhari kata kan, inna nihayatat tauhidi hiyat tasawwufu. Sesungguhnya nihayah. Apa nihayah? Penghujung, kesudah-sudahan bagi ilmu tauhid tu ialah tasawuf. Tu sehingganya dia kata fa inna dia kata kan tak ingat dah. Dia kata barang siapa yang tidak bertasawuf, dia kata wa innamal lam yatasawwaf lam yazuqit tauhid. Sesungguhnya mana-mana orang yang tidak bertasawuf, maka dia tidak akan zauq, tidak akan kecap tauhid tadi. Tauhid itu ada pacuk je. Pegangnya dia, aqaid je. Aqaidil iman, simpulan dalam perut dia je. Tapi zauq kecap dak. Melainkan dia kena bertasawuf. Itu dah. Waktu orang tasawuf, orang wali sungguhlah. Napah demi napah dia ni tak boleh lepas dengan Tuhan. Rasa dia. Tu dia kecak gitu. Dia kecak dalam batin hati dia, zauq dia gitu. For kita ni tak berasa, rasa lepas dengan Tuhan, bebas. Kita rasa kita boleh buat itu, boleh jogging, boleh berjalan, boleh nak tu nak ni. Kita rasa kita. Tu sebab kita tu tumpul kecapan tauhid dalam batin hati kita tu tumpul. Tapi kalau kita tanya, mungkah duduk mungkah boleh buat kerja ilmu gitu gini gimana? Tuhan belaka. Ada tak etika tu ada. Pegangnya tu ada. Tapi kecapai rasa manis tu kurang. Tak berasa. Bila berasa berhajat ke Tuhan tak lepas? Bila ada hajat. Ya Allah, dah tanah baru lepas sudah. 1 juta pun nak boleh setahun lebih, setahun 7 bulan. Ni nak bina pula 9 juta pula dah. 9 juta 434,958 ringgit. Nak cari mana ya Allah, semaya hajat dekat duk berasa berhajat tu. Bila tanya ada hajat tu lah. Kek lagi mana tahu pak boleh sungguh 9 juta kan? Tak rasa dah berhajat tu kan. Enggak jalan akid dada dah. Ya. Hantu kita gitu lah orang awal ni. Orang biasa ni. Bila tanya berasa berhajat tu kan? Tanya semaya hajat. Tanya ada hajat. Maka makna berhajat ke Tuhan sini makna tak boleh lepas. Itu. Tak boleh lepas dengan Tuhan. Sama ada kita berasa berhajat ke tak berhajat, tak usah cara. Pasal kita tu kita. Walau kita tak rasa apa berhajat ke Tuhan, hakikatnya kita tak boleh lepas dengan Tuhan. Nak kelip mata, kau nak berjalan, kau nak gapo tak kira. Itu. Antumul fuqara'u ila Allah, Tuhan kata. Kalian semua tak boleh lepas dengan Allah. Itu maksud itu. Wallahu huwal ghani. Mana Allah lepas denganmu. Itu anda ghani. Kaya mutlak, ghani mutlak, lepas. Mung tak boleh lepas dengan Tuhan, Tuhan lepas denganmu. Itu. Sebab itulah pada dia kata Tuhan itu ialah tupanan. Apa tupanan? Tumpuan. Tumpuan. Tupanan mana? Tumpuan. Segala makhluk masih wallah lain pada Allah alam ni wala sebuti zarah semua tupu ke Tuhan belaka sebenarnya. Tak boleh nak kakak diri, tak boleh nak buat kerja sendiri, tak boleh lepas dengan Tuhan.
Nah, tu hak kita duk berasa kita hak tu nafsu jahat, sifat ananiah kita, sifat keakuan kita. Nah, hakikatnya bila Tuhan cabut, lupuh kau seteruk, barulah tak ada kita aku tu. Nah, selama ni ikut aku gimana kaki aku. Ha dia ni. Ha, menyusah gapo nak ajak surah semua. Nah, ikut aku lah gimana pun. Ha ikutmu. Pak, Tuhan tarik seteruk. Nah, kata mari pergi surah. Tak ada dah ikut aku tu ni. Nengung kalulah tak seteruk boleh pergi surah. Ha tu. Tu kita. Tak ni. Tanya Tuhan beri nikmat. Lupa, tara. Nah, kalla innal insana la yatgha bila ar-ra'ahu istaghna. Dalam Quran sebut kan? Kalla, sebenar tu kata. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia ni tara. Mana? Melampau. Bila itu melampau? Ha? Bila dia tu dilihat seperti kaya, padahal ada kaya pun. Kalau ar-ra'ahu istaghna. Bila dia tu rasa dia tu tahu melampau, ketika mana dia tu dilihat seperti orang kaya. Nah, mana seperti tak berajak gapo-gapo, pergi ke mana pun Nah, kereta aku, petrol aku, minyak aku, ikut aku. Nah, mata aku nak tengok gapo ikut aku, menyusah kau gapo ngamu nak sibuk nak nasihat orang. Dia tengok. Rasa kaya tu. Rasa lepah dengan Tuhan. Jangan. Tak lepah kita. Lah ni kita boleh duduk berjalan, boleh duduk kelip, boleh duduk kecek, molek-molek. Pak, Tuhan tarik. Sementara, tika tu. Geboh. Nak, sengit mulut, ngek. Dia ni. Orang mari orang mana? Tak ada lah. Nah, seteruk. Dia ni. Tu seteruk. Dok tidak seteruk pun, kena kecil mani. Nak. Tu sepak paku kau gapo? Alah tok sembuh-sembuh, tok sia-sia borok, pergi hospital borok kena kerak kaki. Tak ada, baru nengung. Kalau ada dua belah kaki boleh pergi juga seorang. Lah ni tak ada sebelah tak pergi ke? Jangan lagu tu lah. Tu ni. Tu. Kena rebut peluang. Irtanim khamsan qabla khamsin. Dalam hadis sebut kan? Rebut masa emas kamu sebelum 5 sebelum 5 daripada 5 perkara ni. Khamsan qabla khamsin, akan 5 perkara. Rebut peluang keemasan akan 5 perkara sebelum daripada 5. Tu mana? Saat kita sehat, sebelum sakit, masa muda, sebelum tua. Last sekali hidup sebelum mati. Tu. Jangan putus asa, Jangan masa kita duduk sehat segar tu tak pergi surah, lepas tu dah sakit tak pergi juga. Doa baik juga. Jangan. Nah, teko kaya apa korung tu kak. Alah, suria apa payah nak jatuh siapa masjid. Nah, buah miskin tu kak. Ada siani ya. Kalulah kaya pemula ke sedenai. Duk mewah kalu gitu nanti pusat dia sama lah ngok. Kat sini. Tu hak tipu setan lau taftahu fi'l syaitan tu. Jikalau hak buka perangai syaitan tu tidak rebut peluang. Nah. Tu jangan lagu tu jangan. Rebut peluang. Saat kita kaya sebelum kita miskin. Tu. Baik habis. Tidak ada zat seperti itu. Mana? Tak ada. La ilaha illallah. Ini makna lazim ni. La ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Apa makna lazim la ilaha illallah? Tidak ada zat yang tak berajak gapo-gapo, tidak ada zat yang selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia, melainkan Allah. Ini Allah, zat yang tak berajak gapo-gapo, lepas serba-serbi daripada yang lain semua tak boleh lepas serba-serbi daripada dia. Tu gitu dah. Habis itu. Dan bermula ini lazim. Ini dia nak hurai pula sifat 20 hak kita duk mengaji sebelum ni masuk dengan secara automatik. Apa? Terheret erti dia panggil. Tu seolah-olah yang ginilah. Sebelum kita tu orang panggil kenal wah duya tu, kita tu orang panggil siasat dulu. Wah duya ni lagu mana, isinya, kulitnya, ke gapo, ke gana. Lah sekali bila dah kenal dah duya, sebut duya, terheret mari dah lah dalam perut kita. Tak ada kena tersilau dah. Nak isi dia tu kuning ke butir dia besar ke kecil ke, tak ada dah. Tak ada kata nak sebut duya dekat. Mana lama molek sebut duya.
Ni nak terbayar ni lagu mana buah dia kuning ke ada butir ke berapa ulah. Tak kena dah gitu. Dah kita kenal dah duit sebut duit sepatah gitu ya. Teh heret reti tak lepas otak kita. Gapo dia duit tu. Teh heret reti. Lagu tu kan. Bila la ilaha illallah kita mengaji dah sifat 20. Teh heret mari dah. Tak ada kena ngatik lah apa. Tidak ada zat yang terkaya daripada tiap-tiap lain hajat mesti bersifat dengan wajib ada tentu tidak tak ada dalilnya alam ni. Hei bukan gitu. Panjang ngatik tu tak boleh ngatik cepatlah. Nak kena panjang lah. Ilah duduk dalam perut tu wujud kita bakok muka lapak kita. Oi. Tak perlu si lagi tu. Ya teh heret mari dah. Nah, teh heret mari dah. Tengok ayat mana. Dan bermula ini lazim. Mana ini lazim? La mustaghnian tu. Ini lazim tu la mustaghnian an kulli ma siwa. Itu mana ini lazim. Ini makna lazim ni. Makna la ilaha illallah ni makna lazim ni. Dan bermula ini lazim, ini makna lazim la mustaghnian an kulli ma siwa ni ila akhir tadi. Ialah menghimpun ia ini lazim akan segala aqaid, akan segala simpulan-simpulan, tambatan-tambatan itu aqaid, aqdun mana simpulan, aqaidil iman, simpulan-simpulan bagi kepercayaan yang bergantung, yang berhubung kait, itu mana yang bergantung, yang berhubung kait dengan Tuhan. Nah, bila kita kata Tuhan tu zat dia terkaya daripada tiap-tiap barang lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lain, dengan mana Tuhan tu zat yang tak berhajat gapo-gapo moga lain tak boleh lepas dengan dia, terheret masuk dah lah segala hak kita duk mengaji sebelum ni. Wujud, wajibal wujud. Nah, mesti Tuhan ada, tentu tidak dia tak ada. Mesti dia sedia, tentu tidak dia baru. Mesti dia kekal, tentu tidak dia menasa. Mesti dia tak serupa akan yang baru, tentu tidak dia serupa akan yang baru. Mesti ada cara zat, tentu tidak dia tu sifat apatah lagi jisim atau arah. Tentu dia satu, tentu mesti dia satu, tentu tidak dia berbilang. Mesti zatnya ada sifat perkuasa, tentu tidak dia lemah. Itu ilahi masuk terhenti dah. Tengok aku mana. Maka istirnanya Allah Ta'ala itu, tak berajak gapo-gaponya Allah Ta'ala itu, lepas sebuah serbinya Allah Ta'ala daripada yang lain itu, artinya terkayanya daripada tiap-tiap yang lainnya. Artinya tu nak terjemah orang panggil istirna tu dulu. Artinya arti istirna tu terkayanya daripada tiap-tiap yang lainnya lain pada Allah. Bila sebut kata Tuhan tu ghani mutlak, istirnahu an kulli ma siwah, terkaya daripada tiap-tiap yang lain, dengan mana tak berajak gapo-gapo, lepas sebuah serbi daripada lain, melazimkan wajib wujudnya Allah, memestikan mesti ada Allah. Tu gitu. Apa? Kalau dia mungkinul wujud, harus ada, bermakna harus tiada. Kalau itu ada dia, mari ikut tak ada, bermakna dia berajak pada yang lain ada. Tak? Lepas tak? Tak lepas. Macam kita ni, ada kita ni mari ikut ada, berarti kita mungkinul wujud. Ada kita, terima ada, terima tak ada. Orang panggil mungkinul wujud. Maka ada kita mari ikut tak ada, bermakna nak ada kita berajak tak pada yang mengada, berajak. Maka lepas tak? Tak lepas. Kalau Tuhan tidak wajibal wujud, mungkinul wujud, tak lepas Tuhan. Bila tak lepas kaya tak terkaya dia. Tidak ghina mutlak dia, tidak istirnahu an kulli ma siwa. Maka sebab tu bila sebut kata Tuhan tu terkaya daripada tiap-tiap barang lain, lepas sebuah serbi tak berajak apa-apa selain pada dia, dia wajib ada. Tu dia wajib ada. Dia tu zat yang wajibal wujud, dia mesti ada. Dan kidamnya, mesti kidamnya. Itu wajib kidamnya, mesti sedia. Sebab apa? Kalau dia baru dengan mana apa? Al-mawjud ataupun al-wujud ba'dal adami. Al-mawjud ba'dal adami itu yang panggil baru. Ada kemudian daripada tak ada, bermakna berajak kepada yang mengada, yang membaharukan dia. Maka kalau Tuhan itu tidak kidam, tidak sedia, tentu dah dia tak lepas daripada Tuhan lain yang mengadakan dia. Apa kata dia lepas? Dia tak berajak apa-apa, lepas sebuah serbi, terkaya, ghani mutlak, ghina mutlak, istirna an kulli ma siwahu, maka mesti dia sedia. Itu masuk tahiyat erti tu.
Mesti dia sedia. Tentu tidak dia baharu. Bukan mesti dia sedia boleh juga baharu, bukan. Mesti sedia, tentu tidak baharu. Mesti ada, tentu tidak tak ada. Lagu tu. Dah ni. Au fi makna tak ada. Dah ni. Au fi makna tak ada mana? Ada seperti kita, fi makna tak ada. Fi makna al-adam dia panggil. Wujuduna. Nah, ada kita ni mungkinul wujud. Harus ada, harus tak ada. Terima dua belah. Nak ada terima, nak tak ada terima. Nah, maka ada kita hak mari kok tak ada. Nah, terdahulu dengan tiada, ada musabik. Dan sambil-sambil ada ni pun terima nak dihubung dengan tiada. Orang panggil adamul lahik. Maknanya terima ada musabik, adamul hal wa adamil istiqbal. Terima tak ada sekarang dan tak ada lagi akan. Jenis ada lagu ni fi makna tak ada, fi makna adam. Maka Allah Ta'ala mesti ada, tentu tidak dia tak ada, atau pada mana tak ada. Mesti dia sedia, tentu tidak dia baharu. Gitu. Yang masuk dua belah tu dalam kitab sebut soal ni. Mesti kidamnya dan bakoknya, mesti kekalnya Allah, tentu tidak binasa. Dua, masuk dua lalu dah. Tak erti apa? Sebab kalau dia tu tidak bakok, tidak kekal, maknanya dia mesti binasa. Maka dia berajak tak kepada yang membinasakan dia? Tak boleh lepas. Tak boleh lepas daripada zat lain yang membinasakan dia. Macam kita ni, tak boleh lepas daripada zat yang membinasakan kita, yang mematikan kita, yang mengadamkan kita, yang mengedamkan kita, yang meniadakan kita. Nak lari mana? Lari mana pun. Kalau dah sampai temu teka mati betul ke? Betul tak? Yudrikumul maut walaupun apa dalam Quran sebut fi burujim musyayyadah atau kama qala Allah. Tak ingat dalam Quran sebut. Mu nak lari ke mati tu tak boleh. Pasti mu akan berterupa dengan mati. Walaupun mu nusuk dalam peti besi, koci kat luar, nusuk ke mati, takut mati nak mari tu. Hei, tak boleh lepas. Itu yang tak boleh lepas. Kalau Tuhan tu fana, tidak bakar, berarti Tuhan tak boleh lepas. Kata Tuhan tu kena lepas. Lepas mana tak berajak kau apa? Lepas semua serbi. Ghani mutlak, istighna. Kalau itu mesti dia kekal. Tentu tidak dia binasa. Lagu tu. Tu orang panggil reti, tu reti masuk dengan secara teheret reti dengan secara automatik dah. Maka sebab tu bila kita ngatik la ilaha illallah tu tak ada apalah. Kita faham dah tu, kita duk belajar dah tu. Lagi pula ketika la ilaha illallah tu kita tu silaukan makna tadammun. Bukan makna mutabaqah atau makna iltizam, makna lazim ni dah. Makna tadammun mana? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna yang terkandung? Allah Tuhan. Ada lah. Lepas tu dia boleh kita reti makna tadammun tadi sebab kita telah cerna dah, faham dah makna mutabaqah dan makna iltizamiyah, makna lazim. Ni kita duk bahas makna lazim ni. Kita ngaji dah. Jadi kalau orang tu tak mengaji lagu ni, dia duk ngatik la ilaha illallah, la ilaha, dia nak reti makna apa? Yang reti makna apa? Apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah. Duk main gitu. Tu bukan makna, tu terjemah dia panggil. Makna dia, makna ma yu'na minal lafzi. Apa hak dikehendak dengan kata tak ada Tuhan melainkan Allah? Allah Tuhan. Apa dia ya Tuhan? Allah jualah Tuhan. Sebab Tuhan tu zat yang disembah dengan tepat. Al-ma'budu bihaq. Itu orang panggil makna mutabaqah. Apa dia tu disembah dengan tepat? Al-ma'budu bihaqqin. Al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan kena tepat. Sebab dia saja yang tak berajak gapo-gapo, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Tu dia kait. Bila kita kata dia tak berajak gapo-gapo, masuk wajib ada, tentu tidak, tak ada, wajib sedia, tentu tidak, baru. Tu tujuan mengaji sifat 20 tu. Barulah kita ngatik cepat mana? La ilaha illallah, la ilaha biji panggil, berfaedah. Kenapa? Faham makna. Jadi kalau tak mengaji kan, ngatik sembuh tahap gigi atau muka orang pun tak ada gapo lah dia ni. Tak faham gapo. Orang berzikir, kau cuci hati, dia berzikir, kau karak. Kau hitam, kau kerah. Apa? Dusta. Itu. Nak mengucap syahadat ketika mana? Tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku sanggup jadi saksi akan bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan Allah. Padahal dia tak tahu gapo dia makna hidup cakap. Tuhan bakit dusta, kazabta, bohong.
Tu paboh dengan makhluk berdosa dah, paboh dengan Tuhan. Innal abda iza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seseorang hamba bila melakukan dosa, dititik dalam perut benda dia tu titik hitam. Maka setiap kali dosa dengan Tuhan ngucap syahadat tak tahu gapo dia makna, Tuhan titik dukhon hakikat, dia panggil asal hakikat. Nah, kita duk takut asap rokok tu kalau mati dunia tak ada lah. Hak asap sungguh tu hak tu. Titik hitam dukhon hakikat masuk hati. Koh ngocak, koh kerah, koh berzikir, koh jahat, ayat pelik. Orang koh zikir, koh jauh. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawasanya dengan zikrullah tu dapat menenang tamak ninah ke hati. Kalau dia berzikir tu reti makna. Kalau dia berzikir dia sebut tak tahu gapo sekarang, asal sebut saja mulut. Apa burung apa? Boleh gapo? Tak ada apa. Tu penting kita nasihat ni kena mengaji. Habis tu. Dan mukhalafatuhu lil hawadis. Bila sebut kata Tuhan tak berajak gapo-gapo, lepas sebuah serbi daripada benda lain, terkaya dengan kaya mutlak, istighna orang keliru, mesti tak serupaikan baharu, mesti. Bapa, kalau serupaikan baharu, jadi mana Tuhan? Yang baharu tak dilepaskan daripada sang pencipta. Apa kalau Tuhan tu serupa yang baharu, maknanya dia pun tak dilepas daripada sang pencipta. Pakai kaya itu, tak kaya. Bila sebut kata dia kaya, lepas semua serbi tak berajak apa-apa, mesti tak supaikan baru. Gitu maksud itu. Tu. Habis. Tu dan qiyamuhu bi nafsihi. Kita berhenti situ dulu dah. Kita sambung semula pula. Pukul 9 lebih dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Selasa ke-4 dah. Boleh dah? InsyaAllah Selasa ke-4 pula. Cepat sikit. Duduk sebulan sekali tak geruk kita. Ni berapa baris geruk. Daripada bujet apalah nak cari 9 juta tak kota-kota lagi tak ada. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi gitulah kesimpulan